Universiti Malaysia Kelantan UMK menganjurkan Majlis Naratif Aspirasi 500 Hari Naib Chancellor sebagai platform untuk berkongsi hala tuju strategik universiti serta mengetengahkan pencapaian yang telah direkodkan sepanjang 500 hari pentadbiran Naib Chancellor. Majlis yang berlangsung secara hybrid dan penyertaan fizikal secara jemputan menghimpunkan warga universiti bagi mengikuti perkongsian berkaitan aspirasi, perancangan strategik serta inisiatif yang telah dilaksanakan dalam memperkukuh kecemerlangan UMK sebagai sebuah universiti keusahawanan. Sebagai sebahagian daripada pengisian Green at UMK Our Day, program dimulakan dengan langkah Lestari Green at UMK yang menghimpunkan seluruh warga UMK Bachok dan kampus kota di Taman Waris UMK Bachok. Program ini bertujuan membudayakan gaya hidup sihat melalui aktiviti berjalan kaki di samping menyemai kesedaran terhadap kepentingan penjagaan alam sekitar dan amalan kelestarian dalam kehidupan seharian. Inisiatif ini juga menjadi manifestasi komitmen UMK dalam menyokong matlamat pembangunan mampan khususnya dalam usaha melahirkan komuniti kampus yang lebih sihat. Program diteruskan dengan semarak patriotik kampus at UMK yang melibatkan pemasangan jalur gemilang secara serentak di setiap kampus. Inisiatif ini diadakan bersempena sambutan Bulan Kebangsaan bagi menyemarakkan semangat patriotisme, memupuk rasa cinta kepada negara. Pemasangan jalur gemilang di sekitar kampus bukan sekadar simbolik, malah menjadi usaha berterusan universiti dalam memupuk nilai perpaduan, jati diri dan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Penganjuran ketiga-tiga program ini mencerminkan komitmen UMK dalam melahirkan warga universiti yang bukan sahaja cemerlang dari aspek akademik dan profesional, malah memiliki kesedaran terhadap kelestarian alam sekitar, semangat cintakan negara serta iltizam untuk bersama-sama merealisasikan aspirasi universiti ke arah kecemerlangan yang berterusan.